Kita lihat hari ini gerak kerja penerangan Malaysia. Tuan dah bergerak turun ke kawasan-kawasan menggerakkan jentera penerangan. Jadi adakah ini permulaan untuk pilihan raya yang akan diadakan? Memang kita dah ada dalam mood pilihan raya sebab selepas pemilihan parti, selepas pemilihan parti, kita fokus. Kita dah tak bercakap lagi dah tentang kepimpinan pemilihan parti. Kita dah tak cakap pasal itu lagi. Kita dah terima bahawa Tan Sri Muhyiddin adalah presiden kita, Dato' Seri Hamzah adalah timbalan kita, dan presiden kita ada 3, ketua pemuda, ketua armada kita, ketua syarikat kita, semua dah ditetapkan. Pimpinan negeri dah ditetapkan. Dan saya sebagai salah seorang daripada pegawai dalam barisan pimpinan parti, kita nak bergerak terus dan tak nak patah balik ke belakang. Sebab itu kita mula dengan negeri-negeri yang memerlukan tumpuan yang lebih utama dulu. Misalnya macam negeri Perak ni, PRK, air kuning pilihan raya akan berlangsung, kita turun ke negeri Perak. Sebelum ni kita turun ke negeri Melaka. Sebab apa? Pilihan raya Melaka adalah antara yang paling awal. Pasti kita turun ke Sabah kan. Maksudnya tidak ada banyak masa untuk kita bazirkan lagi. Mungkin kita akan berhadapan dengan pilihan raya dalam masa 3 tahun, mungkin kurang daripada itu, ada snap election dan sebagainya. Sebab itu apa saja yang kita kena buat, kita kena buat sekarang, dan kita kena mulakan gerak kerja kita dengan pantas. Jadi bila saya turun ke negeri-negeri, kita pergi ke Kedah baru ni kita pergi ke Negeri Sembilan, semuanya adalah kerana kita melihat bahawa gerak kerja pilihan raya itu baik pilihan raya kecil, baik pilihan raya negeri, baik pilihan raya umum, kita perlu gerakkan segera dan kita perlu pantas untuk mempersiapkan parti, mempersiapkan ahli-ahli kita, mempersiapkan jentera penerangan parti untuk berhadapan dengan pilihan raya.